Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada partisipan 10 orang. Okey, akan masuk lagi. Okey, tadi saya pasang video pasal Forever dari mula sampai ke habis. Okey, sambil kita tunggu partisipan masuk. Okey, sebelum kita mulakan kelas ilmu malam ni, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, amin, amin. Okey, saya terus share skrin ya. Okey, kalau tak faham, okey, saya cuba, ni 94 minit, saya cuba habis sebelum 10:30, saya cuba habis. Okey, kalau tak faham, ada soalan di chat, mungkin saya tak sempat jawab, boleh tanya balik, boleh tanya semula kepada siapa-siapa yang bagi link Zoom ni. Kalau sayalah. Okey, kalau Kak Noi lah. Kalau Kak Pidah lah. Okey? So, kena tanya balik. Sebab kalau saya nak jawab semua soalan, memang takkan habis sampai esok. Cuma, apa yang saya sampaikan hari ni mungkin 1 jam 20 minit, mungkin 1 jam, dia sangat simple, senang nak faham sebab bisnes ni sangat mudah. Okey? Ha. Orang kata ya ke Nurul bisnes mudah? Ya. Kalau ada 100 dalam dunia ni bisnes ni paling mudah. Mudah tak besar, masa orang kata nak bebas hutang tu sekejap, semua diajar, orang kata uh, apa poster-poster diberi. So kita boleh duduk kat sini dengar dulu. Okey, dengar, faham. Tak faham sikit-sikit boleh tanya, saya boleh jawab sikit-sikit. Ya, tak boleh mendalam-dalam sebab takut lama nanti. Okey. So saya mulakan share skrin. Mana saya saya baru sampai rumah sebenarnya ni. Sebab anak saya sekolah sesi petang, jadi ada beberapa slide yang saya baru edit. So saya cuba insya-Allah sebaik mungkinlah untuk sampaikan ilmu supaya mudah faham. Tapi saya rasa apa selama ni pun saya cakap ni memang mudah faham, cuma slang saya sebab saya orang Terengganu, mungkin slang saya tak faham. Okey. So saya lah Eagle Manager, okey, pakar buat duit 5 angka guna apps. Bukan saja saya pakar 5 angka, tapi yang ajak korang pun sama. Sebab apa? Sebab bisnes ni memang tak kira siapa boleh buat 5 angka. Okey? Sebab bisnes ni adalah bisnes dunia. Okey. Saya cuba bagi semangat. Korang kena bagi semangat kat saya tau. Okey? Okey. So hari ni saya nak bercerita, tajuk saya Think Big Start Small. Okey, maksud saya kat sini, sebenarnya kau tengok saya punya copywriting tu, sebenarnya setiap orang boleh nak besar sangat. Tapi ada orang fikir, kalau aku nak income besar, aku kena start besar. Contoh macam founder, aku nak tim besar, aku nak kereta mewah, rumah 5 biji, pergi overseas, orang belanja. Tapi aku mesti kena start besar. Sebab nak besar tapi besar. Sebenarnya ada bisnes yang kita boleh impikan besar. Macam saya sendiri seorang penjawat awam, laki bini kan. Jadi boleh impikan yang sangat besar. Sebenarnya saya punya start sangat kecil. Sebab saya ni bukan orang yang luar biasa. Asal saya adalah biasa-biasa saja. So, malam ni macam saya kata, do or die. You nak do ataupun hari ni you rasa you dah nak die, you dah nak mati, you tunggu sampai you mati. Sebab suka saya kata, kehidupan ni saya, siapa-siapa leader dalam yang bagi talk dalam Business Forever Living, dia orang kata, suka saya kata gini, hidup kita sendiri tanggung. Okay? Saya as a leader, saya suka cakap, weh, kau ambil lah promosi, weh, kau dengar lah ni, weh, kau pakai lah ubat gigi, kau kan suka sakit gigi, weh,
kita sebagai tu sebab kita nak cerita kebaikan. Tapi orang nak accept ke tak itu orang punya pasal. Sebab punya hal. Sebab dia yang menanggung kehidupan dia. Dia yang terpaksa bayar rumah, dia terpaksa bayar kereta, anak minta duit tak boleh, itu tak ini, sakit lah kolesterol, itu dia sendiri tanggung, bukan Nurul. Okay. So Nurul dah nampak benda tu, Nurul dah buka mata, aku kena sihat sebab anak-anak aku masih kecil. Aku kena kumpul harta sebab bukan harta ni sebab saya kaya gila, tak. Untuk letak. Tapi saya fikir bila anak saya besar nanti, mungkin sekarang rumah 400,000, mungkin nanti 200 juta, 2 juta, nampak tak? So, kita macam emas lah. Dulu emas murah. Sekarang emas mahal. Kalau aku tahu dulu, aku beli murah je emas. Beli banyak berkilo-kilo. Nampak tak? So, malam ni, mata melihat slide. Telinga dengar. Mulut diam. Jangan duk cakap popek-popek dengan orang sebelah. Weh, mo, weh, aku duk makan lagi. Weh, nasi ada tak lagi? Jangan. Okey, akal fikir. Betul tak apa yang Nurul cakap? Betul tak aku nak buat ni bukan untuk Nurul, untuk masa depan aku. Lepas tu hati aku menilai, ya ke tak? Okey? Okey ke okey? Cuba bagi api. Okey. Okey ke okey ni? Api tak ada, aku tidur belakang tau. Bismillah. Kau tak faham cakap tau. Okey. So, faham. Alhamdulillah. Api. Okey. So, apa yang nak cakap? Cuba, siapa yang pertama kali baru masuk Zoom Nurul ni? Baru masuklah Forever Living Zoom selama ni tak nak lah. Nurul duduk manggil-manggil tak nak. Siapa yang pertama kali tekan satu? Nurul nak tahu. Tekan satu. Two-way komunikasi. Two-way communication. Siapa yang baru masuk? Tak payah malu. Ke semua dah masuk lama dah? Acah jang je seorang. Okey. Sebab saya tengok ada yang baru-baru. Tak apa, mungkin segan kot. Tak apa. Okey. So kat sini, ini adalah saya punya cerita pasal masa COVID dulu. Okey. Siapa yang selalu masuk, inilah Nurul tunjuk. Allah, Nurul ini tunjuk. Sebab apa? Sebab daripada saya penjawat awam tak kena income tax, saya kena income tax. Okey. Sebab apa? Tak apalah kena income tax, kita berbagi-bagi. Okey. Pada tahun 2020, 2021, 2022, ramai orang kat sini. Siapa yang masa tu sakit sangat? Saya ialah pekerja kerajaan. Duduk rumah 3 bulan. Memang best. Gaji masuk. Betul tak? Tapi zaman 2020, 2021, 2022, siapa masa tu zaman yang kejatuhan dia? Memang ada orang macam-macam buat kerja. Pergi mesin rupa rumah orang lah, pergi lipat kain rumah orang lah, ataupun orang tu hantar lipat kain lah. Jatuh. Masa tu zaman kejatuhan dia. Okey, tak apa. Kalau tak nak cakap pun tak apa. Mungkin malu tak ada masalah. Okey, so inilah. Masa, okey, Forever Living bermula tahun 1978. Dan Malaysia masa tu lockdown pada 2020, 18 Mac. Betul tak? Dan masa itulah Nur bermula. Okey, masa lockdown, orang Forever Living, dalam lockdown, Nurul join 2020, 2021 tu manager. Dalam masa beberapa bulan saja, dalam 11 bulan ke 12 bulan Nurul manager. Okey, dalam keadaan masa tu orang kata susah nak buat. Susah nak buat. Tak boleh keluar rumah. Kan? Susah. Tapi Nurul nak buka mata semua orang kat dalam ni. Inilah income Nurul masa zaman lockdown. Nama Nurul Nur Hikmah Abdullah. Okey. Dan Nurul tutup nombor alamat dan kad pengenalan Nurul. Okey. Masa lockdown. Mana bisnes yang masa lockdown naik? Tak. Semua jatuh. Tapi orang Forever Living masa lockdown tak boleh keluar rumah. Dia masih boleh buat income. 2021 dia melonjak hampir separuh. 121,000 income. CP58 income tax. So sekarang yang datang sini 24 orang. Fikir-fikirlah. Sekarang tak ada langsung lockdown. Semua gadget. Bayar base saja je tak guna. Baik kita buat duit. So kalau sekarang you follow, lagi cepat dapat. Sebab apa?
You boleh buat apa saja. Online, offline. Dulu kita buat online saja. Okay? Okay. Okay tak ni? So, siapa yang rasa hari ni aku tak ada duit, Nurul? Kamu kena buat. Aku sakit, Nurul. Kamu kena buat. Jangan rasa aku tak ada duit, aku tak boleh mula. Kalau hari ni kita rasa kita tak ada duit, kita tak mula, kita akan sakit sampai selamanya. Do or die. You nak mati, die. You pilih die. Sebab kita adalah arkitek masa depan kita. Kita sendiri arkitek kita. Kita nak menentukan kita siapa. Siapa kita hari ni, penentu kita siapa tahun depan. Okay? Ha. Okey, ni saya tak payah cerita lah. Okey, penjawat awam Join Forever Februari 2020. Tak payah cerita. Ini pasal saya tak payah cerita. Cerita pasal you all. Macam mana saya nak tunjukkan yang you all boleh duduk di sini boleh buat duit. Dan ini bukan skim cepat kaya. Duduk diam dapat duit. Ini adalah real business. Okey, ada produk. Bukan you bayar 5,000, you dapat 10,000. Nak cerita. Kalau you bayar 5,000, you dapat 10,000. Orang tu mana dapat 5,000 lagi? Nampak tak? So, itu semua scam. Okay? Kita ni membina pasukan. Dulu aku tak sukalah macam susah nak cari orang lah, susah nak ni lah. Tapi you kena fikir, susah lagi kalau you sakit, susah lagi kalau you sempit dan terbelit. Okay? So sekarang ada leader nak ajar, ada orang nak bantu, ada peluang depan, celik mata luas-luas, buang alasan kat belakang. Okay? Bagi api-api sikit. Okay. Siapa yang pernah buat bisnes? Cuba bagi api-api sikit. Ke tidur belaka dah 24 orang. Siapa yang buat bisnes, pernah buat bisnes termasuk saya, bulan pertama join, you dah dapat RM2,056. Tak ada. Tak ada. You buatlah trading bisnes ke, MLM bisnes ke, tak ada. Tak ada. Ada RM20.56. Ada RM205. Tak ada. Ya, dalam Forever Living ada. So kalau you rasa you tak ada duit, tolong jangan degil. Dengar cakap. Tahan dulu. Saya sendiri pun ambil ASB. Saya memang tak ada. Okay? Kalau saya tak mula itu dapat ke tak yang tadi? Yang 77,000, 121,000 dapat? Tak ada. Tak. Okay? Okay. Suka juga saya cerita sebagai inspirasi. Betul tak? Bukan nak cerita inspirasi satu dah. Nak cerita pasal kalau you ada think big. Okay? Think big. Benda yang you rasa nak. Buatlah Forever Living. Jangan buat bisnes lain. Tapi kalau you rasa tak boleh tinggal bisnes lain, tak apa. Proceed je. Tapi you penat. Okay? Macam saya, kenapa saya masih tak berhenti kerja? Sebab mak saya tak bagi. So, saya rasa restu mak saya lebih utama. Tak apalah. Sebab Forever Living ni dalam masa berapa tahun, nampak tak? 2 tahun je saya boleh capai semuanya. So, perlu ke saya berhenti kerja? Tak perlu. Sebab saya tak perlu fikir modal. Yang setiap kali nak kena keluar modal. Saya tak perlu fikir nak renew. Sekali. Only one. Lifetime. Gitu. Okay? Dalam ni, kalau you kata you tak pernah pergi jejak kaki ke Tanah Suci macam saya, buatlah Forever. Saya dapat jejak kaki ke Tanah Suci. Kalau you hari ni duduk rumah sewa, you boleh duduk rumah sendiri. Macam saya, Alhamdulillah ada 2 biji dah. Dalam keadaan tak ada apa. Tak apa. Saya ada rumah 2021. Duduk rumah sewa di Teluk Intan 2008 sampai 2021. Tak apa. Masa tu otak saya orang kata kolot. Kalau you tak ada kereta sport, you nak kereta sport ada. Nampak tak? Ni bukan kereta saya lah. Saya ambil gambar. Sebab saya ambil nak kereta ni tapi suami saya nak kereta lain. Tak apa, ikut je laki. Okay. So kalau you rasa you sempit tak ada duit, sini ada. You rasa nak gaji dipanggil F2D, Forever to Drive, di sini ada. Okay. You nak bergaya, cantik, sini ada. You rasa aku kahwin dengan laki aku, saya lah. Saya tak kata orang lain Saya. Aku kahwin dengan laki tak pernah berbulan madu.
Okey, so kat sini ada. Pergi dah luar negara, orang belanja. Okey. So, inilah rumah saya dekat Terengganu yang saya beli. Saya bagi adik saya duduk. Okey. Dan di Perak ni saya duduk rumah sendiri dah. Inilah kereta yang saya duduk. Ini adalah bersepoh-sepoh ni rumah sewa saya. Nampak tak tepi kereta saya bersepoh-sepoh. Tu rumah sewa saya. Okey. Saya bukan orang senang. Saya memang orang susah. Tapi kalau kita sendiri tak ubah nasib kita, siapa nak ubah? Kalau sikit-sikit pun kita dah macam-macam, tak boleh lah. Okey. Inilah saya. Saya dah pergi umrah. Saya dah pergi Istanbul. Saya dah pergi Mexico. Saya dah pergi Bangkok. Dulu nak pergi Sabah, Sarawak pun tak lepas. Okey. Bulan 12 ni saya balik Terengganu naik flight. Anak saya 3 orang tak tahu pun. Yang sulung pernah naik 4 kali. Yang 2, 3 tak pernah. So saya beli tiket naik flight ke Terengganu balik rumah saya. Saya balik 7 hari. Yelah 5 hari gitulah. Saya naik flight. Sampai sana ada dah kereta. Okey. So, macam mana saya nak bahagiakan hidup family saya dan anak saya? Sama ke you all? Bukan nak cakap, weh, Along, daddy sayang kamu. I love you, Along. Tapi kita tak tahu sebenarnya anak kita tu nak simpan ada sesuatu yang dia nak sebenarnya. Kawan dia nak cakap, ayah kau, daddy kawan naik kapal terbang. Nak cakap pun tak boleh sebab kita tahu. Anak tu dia tahu. Aku nak minta dengan ayah RM4 pun susah sehari sekolah. Macam mana aku nak tu? So itulah sebenarnya memberi semangat kepada saya. Walaupun saya ada makan gaji, suami saya ada makan gaji. Itulah semangat saya sebab kerana orang yang saya sayang. Okay? So, dalam forever, kalau masa lockdown tu tengok nampak saya pegang emas 2 ketul tu. Go wafer. Masa tu lockdown tahun 2021. Forever, dia tetap bagi emas. Bukan dia burn. Ada bisnes, you buat high, 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 high. Tapi dia kata, okay, tak boleh pergi lockdown burn. Setahun you orang kata apa? Berusaha tak dapat hasil. Saya tak nak sebut bisnes apa, tahu yang tahulah. Okey? Hmm. Siapa nak pergi tanah suci Mekah? Siapa tak pernah pergi? Cuba tekan nombor 1. Siapa tak pernah pergi, pergilah. Buatlah betul-betul. Tahu tak, saya bukan nak riak, nak apa. Sebab Forever Living ni membantu saya. Nak cakap saya ni penjawat awam tahu. Saya dudukkan mak saya di Safwa Hotel. Safwa Hotel adalah menara clock tu. Faham tak? Di bawah tu ada masjid. Dia sambung dengan Kaabah. Okey? Safwa Hotel. Dan mak saya sendiri turun naik gitu je. Dan di Madinah, mak saya duduk di pintu 338, hanya beberapa meter je. Mak saya keluar balik segitu je. Nampak tak? Memang dekat. Seorang 11,000 lebih. Okey? Saya sebenarnya, saya nak cerita saya lah, minta maaf lah. Tapi sebagai inspirasi. Okey? Saya dah tak galang-galang dah mak saya. Andai kata mak ayah saya dah tak ada. Mak saya ada. Alhamdulillah sihat lah sebab makan produk. Saya dah tak ada apa-apa dah. Sebab saya dah bawa dah mak ayah saya pergi Mekah. Saya cakap dengan mak saya, mak, Angah tak pergi pun tak apa, mak pergi. Lepas tu mak saya kata, tak payah Angah pergi-pergi kau. Saya ingat nak lepaskan suami saya je dengan ayah saya, tapi mak saya suruh pergi kau. Dalam keadaan saya kosong, saya pergi. Tapi tak apalah, pergi sana baca lah apa yang kita tahu kan. Okey, gitu cerita. Bukti saya bawa mak saya 2023. 2020 saya join Forever, 2021 saya beli rumah. Saya beli kereta. Okey. Ini dekat Turki. Mungkin inilah bisnes yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita. Okey? So, buatlah Forever, you akan orang kata happy, fokus. Okey? Saya akan cuba secepat mungkin. Okey? Okey. Kenapa orang nak buat Forever sangat ni? Kenapa tak nak buat M.Y, H.Lee? Kenapa? Sebab apa? Sebab pertama,
Tak perlu renew keahlian. Maksudnya macam mana? You join hari ni, you join lah kata Nurul, aku join lah hari ni. Okay. 3 bulan tiba-tiba 3 bulan you kena pergi outstation, pergi Turki. Pergi Turki pun you boleh buat sebab Forever Living berada di 171 negara. Okay, katalah you sakit lah 3 bulan. Okay, tiba-tiba lah 3 bulan sakit. Lepas tu, kalau kalau you datang bulan ketiga ke, setahun ke, you tak buat, 2 tahun ke, 3 tahun ke, you tak perlu renew keahlian. One off payment. Okay? Macam kita dapat bring ke Sarah ke apa, one off. Sekali saja. 100 tu gunalah sampai bulan 12. Kalau tak guna, burn. One off. Jelas? Okay. Kita layak bergaji setiap bulan daripada 1,500 hingga 3,000. Contoh, kalau bonus kita 6,000, gaji kita 3,000, so berapa? 9,000. Ya, sakit pun boleh beli, oi. Beli dalam app. So, mana bisnes yang ada gaji? Tak ada. Amway, pencen ada. You nak pencen, you kena jadi diamond dah. FEDC lah, apa bagai lah. 5 tahun. Okay? Dalam Forever, untung runcit 30% hingga 48%. Bonus dalam Forever 25% hingga 43%. Ni saya nak cakap. Okay? Berdasarkan pengalaman saya di syarikat A.Y. Tak maaf, bukan saya nak konek. Berdasarkan pengalaman saya. Dia bagi mula-mula 3%. You nak 21%. Berapa tahun? Dan you berapa modal? You terpaksa buka kutu. Untuk maintain you punya konon nak dapat 21% dan maintain. Okay? Dan maintain 6 kali ke berapa kali. Okay? Untuk you naik pangkat seluruhnya. Andai kata you culas, tak maintain, you akan jatuh. Dalam Forever Living, mula-mula bonus 25%, you takkan jatuh, you tak maintain. Macam saya kata, you hari ni dapat bonus persen 25%. 3 tahun you tak buat, you datang balik dengan 25%. Mana ada bisnes yang begini bagus? Tak ada. Tak ada Sekarang tak ada sistem kutu apa, kita nak buat pening tau. Nak tengok Mi bayar ke duk lagi. Kak Nomah bayar ke duk lagi. Siapa ke nama? Nolela bayar. Dekat Nol bayar. Pening, 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 pening. Kita tak nak pening-pening. Kita nak buat duit, kita nak tahu orang tu pakai, nak bantu orang pakai. Bukan kita nak pening, pening, peningkan orang. Okay? Extra bonus 5% hingga 18%. Maksudnya kita ada extra bonus lagi. Okey? Kalau kita rajin. Bukan cerita pasal ni lagi. Bonus ni bonus asas. Okey, duit poket melancong sehingga 32,000 USD masuk dalam bank kita. Kat bank kita. Melancong VVIP percuma, boleh bawa anak tak kira usia. Okey, dulu tu je ke bonus sikitnya. Tak, kita ada royalty bonus, jam bonus. Okey, ada lagi banyak-banyak bonusnya. Dan Allah masih Mamat, satu kaki bayar habis. Satu kaki bayar habis. Tak perlu pening kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tak perlu. Tak perlu nak pening susun. Mi nak masuk, aku nak susun bawah siapa nak Mi ni? Aduh, pening lah. Okey, kiri lah kanan. Tapi kalau letak kiri ni kanan pula tak stabil. Oh, Kak Siti Rafidah ni aku nak letak belah mana Oh, mesti letak belah Mi. Kenapa nak pening-pening tak payah? Dalam Forever Living, siapa nak daftar? Come. Kita daftar saja. Okey? Tidur Okey. Kenali perniagaan anda sebelum bermula. Kenali bini kita sebelum kita nak kahwin. Kenali suami kita sebelum nak kahwin. Jangan kita tak kenal. Tiba-tiba tanya kat nikah hilang. Kesian perempuan tu. Betul tak? Okey. So kita kena kenali. Kenal dulu. Okey. Saya ni dengan suami saya dekat Mexico. Oh, siapa pernah pergi Mexico? Cuba tekan nombor 1. Siapa tak pernah pergi Mexico, tekan 0. Kak cek, saya nak tengok. Suami saya sukalah dapat ni pergi Mexico sebab 6 bulan saya buat sendiri tanpa suami saya tunggu. Sebab suami saya ni penguat kuasa. Penguat kuasa Kementerian Perdagangan. Jadi dia ni hari-hari menerima aduan orang ni kena tipu, orang ni kena tipu, orang ni kena tipu. Jadi dia pun rasa Forever Living ni menipu.
Bila dia dapat pergi melancong, dia dapat gaji daripada saya 1,500, 2,000, kongsi-kongsi lah kan, bagi dia suka. Okay, so dia kata, wah, buatlah forever. Buatlah forever. Gitu. Ni tak balik lagi, ada operasi. Saya kata saya ada Zoom speaker malam ni. Abang dah makan. Tak apa, abang makan kat luar. Kalau tak, tak balik. Kenapa? Macam-macam lah. Biasalah kan. Sekarang okey. So, kita nak happy. Sebab tu, dalam Forever Living, kita ada masa berganda. Income kita infinite. Ikut sukalah kita nak berapa. Kita berpasukan. Kita boleh bawa orang yang kita sayang mengelilingi dunia. Kalau kita tak ada isteri, bawa emak. Tak ada emak, bawa ayah. Tak ada ayah, bawa adik. Tak ada adik, bawa kakak. Jangan bawa skandal. Okay? So, dalam bisnes sebelum ni, yang saya sekarang, saya kerja. Kerja 8-5. Tak ada masa. Wang pun tak dan cukup bulan habis. Suri rumah yang ada degree, duk potong-potong bawang, duk membawang tu. Jangan sia-siakan degree. Okey? Boleh buat forever. Sebab orang perempuan ni saya suka ingatkan, kena ada duit. Kena ada duit orang perempuan. Wajib. Walaupun kau suri rumah, jangan duk belik dengan kain batik saja. Tak boleh. You mesti ada kerja. You mesti ada duit. Sekarang dunia tanpa sepadan. Ambil peluang. Okay, so kalau kita bisnes sendiri, kita ada persaingan, modal besar. Macam saya kata, kita nak impikan, think big. Kita mesti start big. Tapi dalam forever, think big. Kita start small. Okay, jelas eh? Okay, so macam mana yang kita nak kaya? Kita mesti kaya duduk di dalam business network. Nurul, aku nak lari dululah business network. Ya, larilah kau. Ha, biasa macam tu. Sebab apa? Orang takut dengan MLM. Tak apa, duduk dulu, jangan takut. MLM ni, kalau ada 100 kat dunia ni pun, satu je Forever Living you boleh trust. Sebab apa? Sebenarnya, MLM ni, Forever Living dia tak sama dengan bisnes lain. Tak sama langsung. Tak sama. Langsung tak sama. Kena dengar dulu. Sebab apa? Kenapa kita nak business network? Kena faham gini, Mi. Okey, Cik Mi ni. Cik Mi rasa daripada saya ni. Okey. Kena faham gini, Cik Mi. Okey. Dia macam ni. Network ni adalah bisnes rangkaian yang kita membina tim. Okey. Berbeza dengan KFC, dia bisnes rangkaian yang membina cawangan dan memerlukan modal yang besar. Contoh, KFC orang boykot pun kalau dekat Teluk Intan ni, Teluk Intan 2, 4. Okey? Langkap, Teluk Intan 2, Hutan Melintang 1. 4. Okey? So, 4 ni, kalau dia tak jalan pun satu, dia tak ada masalah. Tak jalan 2, dia ada 2 lagi. Okey. Sama juga dengan Forever Living. Kita membina tim. Tapi kalau kita membina tim dalam Forever Living, 100 orang. 99 mati, 1 orang ada ngam. Bisnes MLM lain ada 100 orang. 99 mati, 1 hidup ngam, ngam, ngom, 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 ngom. Bukan ngam, ngom, ngom, ngom. Macam ni. Tak boleh. Sebab bisnes MLM lain kena ada pairing. Sebab kita susah. Sebab kita tak ada duit. Kita kena duduk di networking team. Bukan di cawangan. Sebab kita nak buka cawangan. Contoh, saya nak niaga tudung. Saya nak buka cawangan satu di Hutan Melintang. Berapa modal saya? Sewa saya berapa? Dah nak mikir packaging lagi. Nak mikir order lagi. Ya Allah, mari pekerja lagi. Pekerja pula, salah pula. Orang nak order hijau, kau pergi bantai pos merah. Dah kena maki hamu. Nampak tak? Dalam Forever mudah. Team ada. You just add je. HQ yang akan urus. HQ pula bagus. Bukan kena maki lagi. Siap bagi produk free lagi. Barang free lagi. Orang lagi sayang dengan kita. Okay? So, Forever Living adalah platform bisnes, orang kata benda, ladang elo terbesar. Okey, ladang elo terbesar di dunia. Dan kita, orang kata Nurul, saya nak positif Nurul. Saya suka orang kata berkawan. Saya suka buat program semua-semua. So, Forever Living, orang kata hari Sabtu semalam dah ada program. Setiap bulan, setiap minggu ada program. Zoom lah, online lah, macam-macam. Okey, kita sentiasa membantu dan support semua tim. Okey.
So, kat sini Nurul susahnya nak buat kerja. Tak apa, kita memang cuba bagi api-api sikit. Kita memang ada app sendiri. Okey, tak perlu nak collect order, tak perlu nak buka. Okey, order mi, oh, mi nak order apa? Tak perlu. Kak Madia nak order apa? Tak perlu. Okey? Tak perlu. Semua dalam handphone kita. Sebenarnya handphone kita ni boleh buat duit. Okey, online marketing, Facebook, TikTok, ni saya punyalah. Okey? Okey. Orang kata dulu, kalau aku join ni macam mana? Macam mana dulu kalau aku join? Okey. Saya dah cakap tadi, ada program online, offline. Kita je nak ke dok? Ada jalan yang kita dah bagi, plan. Orang kata, kita dah tebah dah hutan-hutan tu. Kita jalan je. Yang penting, you nak ke tak nak? Gitu je. Okey. Okey. So, inilah training yang kita dah buat secara offline. Banyak dah. Sampai baru ni kita buat camp 3 hari 2 malam. Nampak tak? Dekat IYC Ceras. Okay. So ada program 1 hari. Macam-macam program kita dah buat. Okay. Sebenarnya kalau saya tengok dengan bisnes asal lama saya dulu. Dalam Forever ni sampai saya tak terkejar. Tak terkejar. Banyak sangat. Banyak sangat. Tak tahu nak pergi ke mana. Tak tahu nak pergi ke mana. Bukan KL je. Johor ada, Penang ada, Kuantan ada. Mana ke lagi? Sabah, Sarawak pun ada. Okay? So inilah income-income orang Melayu kita yang ini bukan sale income-income. Okay, ini income luar negara. Okay, ini orang kata apa? Income-income ni semua. Ini adalah bonus tahunan. Okay? Bonus tahunan maksudnya, okay, ni Malaysia punya Datuk Desmond kita. Okay, uh, bonus tahunan. Darablah kalau 634 ni darab berapa. Ini masuk dalam akaun kita. Nanti saya tunjuk. Okay? Okay. So, tip memilih bisnes. Ada 3 ciri yang kena pilih dalam bisnes. Okay, pertama, network marketing. Saya dah cakap tadi. Yang kedua, online marketing. Ni macam saya duduk dengan awak ni. Nurul, saya nak join tapi saya tak pandai bercakap. Tak apa, saya bercakap. Awak masukkan orang dalam Zoom saja. Awak heret orang dekat program. Lepas tu, set dengan saya, dengan leader, jumpa. Lama-lama awak dengar Nurul bercakap ni bosan dah. Benda yang sama je. Okay? Dan health awareness pun sekarang influenza, banyakkan penyakit kan. Ada ramai orang enzima, macam-macam lah. Sakit jantung, kebas. Takkan nak tunggu stroke dulu kan. Kebas dah ni kat leher ni. Tapi tunggulah stroke dulu baru try. Gitu. Ataupun jantung ni sakit nak tunggu pembedah. Tak apalah, bedah lah dululah. Baru try Omega 3 Plus Forever Living. Pergi bedah IJN kena 30,000, 40,000. Masa tu derma lah kat saya. Gitu. Okay. So, tips pilih bisnes yang perlu kita tahu. Pertama, syarikat. Mesti ada syarikat lah. Okay. Yang kedua, produk. Yang ketiga, plan pemasaran. Ini 3 wajib. Match this bands. Match this bands. Boleh. Boleh nak pakai match this bands. Okay, 3 syarikat. Tiga key. Okay, yang pertama. Syarikat kita, Nurul. Aku tak nak lah bisnes kau ni. Aku tak tahulah. Memang orang tak tahu. Sebab apa? Ramai orang tahu. Sebab kita adalah private business. Bukan public business. Sebab tu kita tak ada kat bursa saham. Okey, nanti saya explain. Okey. Kita syarikat kita lama dah. Sejak 1978. Nurul 1982. So, masa tu Nurul tak ada lagi. Tak wujud lagi. Okey. Dah hampir 50 tahun dah. Okey, di dunia. Kita berada di Arizona, USA. Produk kita, kilang kita di Arizona. Lepas tu orang kata, Nurul tak ambuh lah Nurul. USA ni jahat belaka lah. Hai. Tak perlu cakap US ni jahat. Dekat Teluk Intan berapa ramai orang kena scam. Dekat Malaysia saja berapa ramai jahat orang kena scam. Memang dia tak tembak orang tapi dia scam dari segi ekonomi. Engkau pakai
macam Leader Forever kan. Ramai orang kena scam dengan Leader Forever. Duk scam, kena 3,000, 4,000, 5,000. Kesian dengan orang tu. Itulah kita ni orang Islam pun sama-sama naik je. Kan? So, walaupun kita berada di US, tak semua orang di US tu jahat. Ada orang lah Islam lahir di US. Okay? So, dia hanya duduk di situ. Sebab, macam mana dia punya founder duduk situ. Dilahirkan situ. Tapi langsung tak ada dengan Israel. Israel tak ada tak ada. Sebab apa? Forever Living sangat patuh syariah. Forever Living sangat Islamik. Walaupun founder dia kapiak. Tunggu nu cakap. Okay? So besar, global. Dialah juga Forever Living jugalah boleh menghasilkan orang macam dulu dalam masa setahun. Tadi nu tunjukkan income 77,000 kepada 121,000 total. Dialah juga orang kapiak ni lah juga. Okay? So sebab apa dia bagi besar? Dia kaya, bebas hutang, modal dia besar, aset dia billion, private company nanti nu terang. Okay? Kukuh. Sebab masa COVID dulu, dia ada 3 negara dibuka center termasuk di negara Kuwait. Dan kita juga ada di Tanah Suci Mekah. Mana ada company gedegang duduk di Tanah Suci Mekah? Tak ada. Okay? Dia perlu patuh syarat-syarat untuk masuk negara Islam. Yang pertama sekali dari segi kiraan bonus. Okay? Sekejap ya. Okay, dari segi kiraan bonus. So, dia memang orang kata dia memang kena patuh syarat, patuh syariah untuk dia terus masuk ke orang kata apa? Ke Allah Masa Mamat. Hmm, ni, ke Tanah Suci Mekah. Okey. Okey, kita nak jadi jago kampung ke jago dunia? Siapa nak jadi jago dunia? Tekan nombor 1. Siapa nak jadi jago dunia? Tekan nombor 1. Kita ni dah penat dah jadi jago kampung. Okey, naik atas pentas kampung. Baik kita naik atas pentas dunia sampai kita boleh melancong. Boleh bonus. Okey? So, kita boleh berniaga di 170 buah negara. Nampak tak? Kita hanya guna handphone saja. Kita boleh berniaga di 1 buah negara dan kita boleh daftar kita punya team di seluruh dunia. Betul, nak peta dunia. Tanpa kos tambahan, kita tak perlu fikir kos. Berapa kawan aku duduk Singapura ni nak bayar pos tak perlu. Tak perlu pening-pening-pening. Dia pergi sendiri beli ad sendiri, okey? Tak, tak perlu post stock dari Malaysia. Tak perlu berada di luar negara secara fizikal. Okey, dulu pun duduk di Malaysia. Okey, kita ada bisnes, orang kata apa, tim di Singapura. So, kita duduk di Malaysia. Okey. Kita duduk Malaysia tapi kita boleh menjana income di seluruh dunia. Macam tu Encik Paramus. Okey, tahniah hadir. Okey, kita ni berada termasuk di Palestin. Kita ada di UAE. Kita memang bukan kata produk kita tu masuk produk seketul Cik Paramus ada di apa di Jordan kan? Okey, contoh. Boleh tak ambil ni aloe vera gel ni macam mana Cik Paramu nak Cik Paramu cuba bagi kat Nurul nak naik kapal ke nak terbang berapa hari sampai no tak perlu. Cik Paramus daftar saja ke Nurul di Malaysia, Cik Paramu duduk di Jordan, beli di Jordan. Ada center di sana. Okey? Bukan saya tolong kirim siapa Encik Mi nak pergi Jordan ke? Boleh tak Nurul nak kirim 1 botol AVG ke Cik Paramu dekat Jordan? Just complicated. Cik Paramu pula nak jumpa yang Cik Mi ni tak kenal. Nampak tak? Complicated. So daftar Cik Paramu, ini ID Cik Paramu. Okay, pergi beli dekat sana. UAE. Apa yang you dapat? Bonus UAE. Sebab dia tengok kiraan bonus mana mata wang yang tertinggi. Contoh, buka tim, Encik Paramu buka tim di Singapura. So, dia akan bayar dolar Singapura.
Walaupun Cik Paramu duduk di Sabah. Jangan risau. Downline duduk di Singapura, bonus bayar Singapura. Bukan ikut siapa apply downline, tapi bayaran bonus ikut mata wang tertinggi. Okay, so dari segi produk, bukan produk keras. Bukan produk keras ni, kita bukan produk yang susah di-pre-order. Contoh, hari ni you jual kereta, bukan bulan depan nak jual kereta kat Nurul. Bulan depan nak jual kereta kat Nurul. No repeat order. Okay? Ataupun produk bermusim ni, nak raya ni dalam TikTok, banyak orang jual apa kena nama tu, baju kurung, tudung, nampak tak? Okay, nanti bulan puasa, orang jual, Allahumma salli Muhammad, kurma. Okay, kurma adakah repeat ni? Tak ada dah, habis bulan puasa, habislah kurma tu. Okay, orang ada beli tapi tak macam orang bulan puasa. Okay, bukan produk viral, kita adalah viral. Kita adalah duta produk. Bukan kita nak suruh siapa ke nama Ali Syukri jadi duta kita, tak ada. Okay, kita repeat belian tinggi. Produk head to toe. Monopoli aloe vera madu essential oil. Kenapa? Sebab madu kita madu gurun dan sangat murah harganya, bawah 100. Aloe vera, kenapa monopoli? Sebab kita adalah satu-satunya bisnes dalam dunianya produk kita aloe vera gel. Bukan aloe vera juice. You pergi mana-mana, you akan tengok aloe vera juice. Gel ni dia ada parti. Dan you pergilah produk Forever, you pergi tengok dekat Watson besok. You tengok produk yang ada aloe vera 100%. Aloe vera 100% tu produk dia, aloe vera duduk di bawah sekali ingredient. Forever Living aloe vera, dulu dipanggil daun sabit, ingredient dia adalah pertama sekali. Nampak tak? Sebab tu kita monopoli. Itu adalah produk kita. Hak kita lebih-lebih sakit baki, kita bagi produk lain. Kita bagi bisnes lain. Faham tak? Sebab tu kalau tengok ubat gigi kita ke apa ke, aloe vera adalah ingredient pertama. Kalau pergi dekat Watson, dia kata 100% aloe vera, ingredient pertama adalah aqua atau water. Pergi tengok. So kita bayar, kita mesti nak okey, nak cantik. Betul tak? Nak best. Buat apa kita bayar mahal sama dengan aloe vera Forever Living harga, tapi kita dapat water yang banyak daripada pure aloe vera. Okey? So kita ada 200 produk, ladang, kilang, kapal, semua sendiri hak cipta kita sendiri, tak boleh tiru langsung. Okey? Tapi ada orang bijak ditiru, jual murah-murah. Okey? Kalau kena kan, maksudnya kalau tak okey, kena gatal-gatal, tanggung sendiri. So kita kena jadi ahli, dapat ejen yang sah, HQ yang buat supaya kita dapat bayar dengan harga yang murah dan berkualiti serta kita dapat produk free. Jelas Okey, ini killer produk, iaitu usus dan salur darah. Sebab kita ni, usus ni macam saluran paip. Salur darah pun saluran paip. Siapa yang berak sembelit, kena jaga-jaga. Jangan sayang sembelit awak tu. Sebab apa? Once dia dah tersumbat macam salur paip, dia boleh potong usus ataupun dia jadi kena pakai stoma bag. Stoma bag pakai sekejap kat luar, masuk balik. Nampak tak? So, kena jaga. Kalau sembelit-sembelit, tolong rawat sekarang sebelum menyesal. Okey, salur darah pun sama. Salur darah kebah, biarlah dulu, tak apalah. Kebah-kebah pun. Nanti kena stroke. Siapa nak jaga? Bila kita kena stroke, duit habis. Nak pergi klinik, emosi habis. Nak pergi rumah anak, tak boleh. Nak pergi kenduri kawan, tak boleh. Nak lepak minum teh tarik pun tak boleh. Masa tu baru kita tahu langit tu tinggi ke rendah. Kalau kita stroke, siapa nak jaga kita? Tak apalah. Kalau anak jaga pun berapa lama anak nak jaga? Kesian anak. Emosi lagi, nak jalan itu, ini, kos lagi. Nak uruskan kita. Kalau kita stroke, ada orang bangun je tidur, jatuh, meninggal. Tak apa, senang. Senang cerita, tak menyusahkan orang. Tapi kalau kita kebas, stroke, kena bel pasi, masa tu baru kita tahu. Okay? So kat sini, bukan hanya produk yang terbaik untuk diri kita, kita nak bonus juga. Sebab daripada bonus tu, kita boleh beli produk yang sihat untuk kita. Okay, tadi cerita peternak lebah. Okay, so kita adalah lebah, kita adalah ladang, orang kata, gurun. Gurun ni tahu, tak pernah terima hujan. You all pergi YouTube, sebab saya ada tunjuk 2 contoh demo je. Pergi YouTube, tengok madu lebah Forever Living.
Demo madu lebah Forever Living. Dia akan terbentuk lagi sarang lebah walaupun dicampur dengan air. Sebab apa? Dia tak ada campuran air. Sebab gurun ni mana hujan. Lepas tu dia tak ada campur dengan gula putih. Sebab dia hanya pakai fruktosa bunga. Okey? So dia ni duduk di Gurun Sonoron. Okey? Gurun Sonoron ni dia dah beli, dia punya. So dia ada banyak spesies bunga. Okey? Dan inilah dicipta kita punya madu. Dan satu-satunya company yang boleh mengeluarkan pak madu. Madu ni tak ada kaki abang-abang. Okey. Forever Bee Honey, Forever Bee Pollen, Forever Bee Propolis dan Forever Royal Jelly. 4. Ya? Tak apa. Bini abang takkan marah kalau abang makan madu ni. Okey? Okey, bagi api. Santai-santai je, senyum sikit. Okey. Orang kata, Nurul, ada ke sijil? Ke tidur belaka? Dah tak ada api ni. Alhamdulillah, Kak Nur Rehan seorang dia bangun. Bangun. Okey. Kita ada sijil. Nurul, ada orang tanya. Nurul, ada sijil tak? Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau fikir logik akal, kita ni berada di 171 buah negara dah. Bukan 50, bukan 80. So, kita mesti ada sijil. Sijil-sijil kita ada. Halal ada. Semua lah. Kita dapat award. Semua ada. Okey? Okey, kita ni makanan sunnah dipanggil orang kata Allah Masya Muhammad. Apa ke nama aloe vera ni dipanggil daun sabit. Orang Kelantan panggil lidah boyo. Okey, siapa ada aloe vera dekat rumah, biasa orang Cina suka tanam kan. Kita Melayu pun ada ambil letak kat muka tu. Gatal. Tapi Nur tak nak tanggungjawab. Sebab nak rasa. Lepas tu, belilah aloe vera gel Forever Living, letak. Memang sejuk. Okey. Okey, ini pakar-pakar nutrisi kita. Bukan kita orang kata apa, buat dekat dapur, tumbuk je tak. Ini adalah pakar-pakar nutrisi kita. Okey. Okey, ini tokoh ahli-ahli sukan yang pakai. Kita, depa pakai sebenarnya. Tapi depa pun jadi duta. Tak apa, tak ada masalah. Sebab produk Forever Living untuk semua. Okey. Ini contoh testimoni kita. Ada sopak, psoriasis, ada orang tua masuk jenis rekod, kucing yang tua, yang sakit jadi molek sihat, yang gemuk jadi kuruh, yang kuruh jadi gemuk, ada belaka. Ya? Okey. Ini saya bagi contoh demo botol kuning tu. Kalau tak dengar, check tak dengar suara. Sekarang saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini mi segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni. Air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia tak akan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien.
So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecemasan manis, kolesterol tinggi, kanser, strok dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Okey. Alhamdulillah. Okey. Sekarang, saya nak Okey, ini RTC. Ini contoh 2 demo tau. Kalau nak tengok nanti demo-demo lain, boleh minta. Sebab demo kita banyak. Sekarang, saya nak tunjukkan demo minyak ikan dan minyak zaitun yang boleh hancurkan kolesterol jahat dalam saudara kita. Kita gunakan Seroform sebagai analogi kolesterol jahat yang ada dalam saudara kita selama ini. Untuk pengetahuan, 20% penyakit datang daripada saudara yang tersumbat. Bila saudara kita penuh dengan kolesterol jahat, ia akan membuatkan saudara kita semakin sempit, lama-lama tertutup dan boleh pecah pada bila-bila masa, lalu terjadinya penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan strok. So, demo ni kita guna air panas untuk memperlihatkan Seroform walaupun direndam dalam air panas tapi ia tidak hancur. Seroform memang sangat degil untuk dipecahkan. Ini sama juga keadaan bila mana kita minum air panas selepas makan, ia juga tidak boleh menghancurkan kolesterol jahat kita tu. Jadi, untuk hancurkan kolesterol jahat, kita hanya guna minyak ikan dari lautan Arktik yang bebas dari pencemaran. Minyak ikan mengandungi kolesterol baik yang akan memusnahkan kolesterol jahat dalam saudara kita. Dalam satu soft gel minyak ikan ini, ada mengandungi minyak zaitun sekali. Jom kita tengok apa yang berlaku apabila kita makan satu biji minyak ikan. So, kita tengok ya, apa jadi pada kolesterol kita bila kita makan minyak ikan. Okey, let's say, minyak ikan yang kita makan tu dah masuk ke dalam saluran kita dan berjumpa dengan kolesterol jahat. Okey, kita letak sedikit di tangan. Nanti anda boleh tengok apa yang berlaku pada kulit saya ini ya. Tengok tindak balas minyak ikan kat atas Seroform tu. Nampak Seroform tu makin lisut dan hancur. Begitulah kolesterol jahat dalam saudara kita. Tapi jangan takut, tengok kulit saya tadi, tak kesana tak hancur pun. Sebab minyak ikan hanya hancurkan kolesterol jahat saja. Kulit kita, saudara kita, semua terbina daripada protein. Bila kolesterol jahat hancur, saudara kita semakin bersih dan tak tersumbat lagi. So, kita boleh hindar masalah kebas-kebas, serangan jantung, strok dan sebagainya. Itu sebab kita kena amalkan minyak ikan daripada Forever Living. Okey, soalan Cik Paramus. Sekarang, Okey, kita dengan izin Allah setakat ni, Alhamdulillah, kita boleh rawat semua penyakit. Cuma untuk penyakit buah pinggang pun ada yang boleh rawat, sampaikan kanser breast pun kita boleh rawat. Okey? Cuma kita nak tengok tahap dia, bacaan kreatinin dia, semua kena tengok. Okey? So kita akan bagi produk-produk yang sesuai dengan dia. Tapi ada orang dia tak nak pun. Dia tak nak, dia nak satu je. Dia tak nak orang bagi 5, dia nak satu. Jadi tak boleh. Sama juga kalau pergi hospital. Kalau doktor kata, nak 5 ubat ni lah. Saya tak nak, saya nak 2 doktor. Memang tak sihat lah. Okay. So kita sambung dengan konsep business plan marketing. Okay. Ini yang paling best dalam bisnes yang kata MLM 100 tu, hanya satu je tak sama. Inilah Forever Living, okay? Okay, yang kita cerita tadi, produk dah, syarikat dah, plan marketing. Okay, so yang simple ni semua tiada orang tengah ni, tiada listener point ni, Nur akan cerita nanti. Modal macam mana dulu? Modal sekali je seumur hidup. Okay, dan semua boleh bisnes. Okay, so kita adalah payout tertinggi. Sebab apa? Okay, nanti Nur cerita. Okay, kita fun lah, stres. Semua ni you baca sendiri, boleh baca kan? Nampak kan? Okay, so kita sini, kita dah kalau tengok dekat 4 warna hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam ni, memang orang kata kita dah tak sama. Okay, sebab kita tak perlu maintain, kita tak ada MMQ, kita bonus payout yang paling tinggi, kita bonus bayar daripada harga jual. Okay? So, yang pertama, konsep yang pertama yang tak sama, kita kena fahamkan sini. Kita tak ada orang tengah. Sebab Forever Living terus dengan kilang. Bukan stokis, bukan ejen, bukan apa. Saya datang ni, leader datang untuk kabarkan je, untuk bagi tahu macam mana you nak buat. Semua produk kilang urus. Bonus you pun kilang urus. Terus direct daripada harga kilang. Okey, pangkat dan diskaun tak jatuh. Tak perlu maintain. Tak ada MOQ.
diskaun kekal 30 hingga 48%. Tak perlu kongsi keuntungan dengan siapa-siapa. Macam tradisional, you kena kongsi dengan stoki, agent, super stokis. Lepas tu, you tak buat maintain, you kena turun pangkat. Business trading. Sama juga dengan MLM lain. Kalau you tak kekal, you tiba-tiba join hari ni, 4 bulan you tak buat, you jatuh persen. Daripada 3% naik 6%, 6% naik 9%, tiba-tiba tak buat, dah penat, jatuh 3%. So penat. Dalam Forever Living tak ada istilah perkongsi keuntungan, tak ada istilah jatuh pangkat. Okey, untung kita macam founder. Sebab apa? 70%, 60% you punya keuntungan. Okey? Mula-mula. Mula-mula siapa nak bagi? Okey, ni saya tunjuk contoh. FLP ni adalah bonus forever living. Konsep yang kedua, tiada sistem point. Kalau mana bisnes kat dunia ni, you betul-betul nak buat bisnes, you tekad. Mana bisnes yang bagi bonus you 25%? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, tekan kosong. Dekat cek. Ada ke tak ada? Kalau tanya saya tak ada. Semua bisnes MLM yang 99 tu, 99 senarai tu, semua bermula dengan 3% atau 5%. Kena faham tu. Sebab tu orang takut dengan MLM. Sebab apa? Persen bonus kecil. Bonus pula dibayar daripada harga point BBPB. Tapi dalam Forever Living, dia bayar bonus daripada harga asal produk. Harga kilang. Saya bagi contoh. Okey? FLP 2,000. Okey, 2,000 harga kilang. You bayar ikut you punya. Contohlah 30% less. 1,700 you punya bayaran ahli. Ahli bayar. So, 2,000 tadi darat 25%. You dapat 500. Kalau syarikat ABC, 2,000 tu, you bahagi dengan 2. 2 PV. Contoh-contoh. Tapi, dalam bisnes lain, PV, BV dia tak sama. Maksudnya, kicap kuning 0,8, kicap putih 0,5, kicap hijau 0,1. Nampak tak? Tak sama. So, sebab tu, kita punya bisnes boleh berada di Tanah Suci Mekah sebab kita bonus bayar, orang kata, jelas daripada harga kilang. Kalau bodak tu RM100, awak bayar RM70. 100 tadi darat 25% tanpa tukar point PBBB. Sebab itulah business forever living bukan business yang you sakit kepala buat senang-senang. Tak. Sebab kalau you business lain nak convert kepada PB, Allah macam mana, tak apalah Nurul. Nanti hujung bulan dia kira. Tak, kita nak tahu hari ni berapa business point kita. Memang ada business yang tahu hari ni aku dapat harga berapa. Tetapi kalau you buat business ABC, 2,000 sale, you hanya dapat, katalah kalau 5%, you hanya dapat 50. Tapi dalam Forever Living, you buat 2,000, you dapat 500. Sebab tu tadi mula-mula, bulan pertama, kalau you betul-betul buat, you betul-betul faham, tengok boleh berapa? RM2,056. Okay? Sebab tu kalau you buat bisnes ABC, kenapa orang susah, orang sakit, orang tak nak MLM? Sebab you buat bisnes MLM yang 99 di luar sana tu, you kena buat 10 kali ganda usaha you untuk dapatkan 500. Sebab kalau you dapat 5%, you dapat 50. RM50 untuk seorang, you kena cari 10 orang untuk dapatkan 500. 10 kali ganda. Tetapi kalau you duduk di Forever Living, you hanya buat sekali saja, you dapat 500. Nampak tak? Tapi saya pelik. Ramai orang di luar sana yang suka buat banyak kali kerja. Walhal, orang tak tahu yang dalam Forever Living, ada satu kali you boleh dapat besar sebab bonus daripada harga kilang dan bonus paling tinggi dengan MLM lain. Tak ada bisnes MLM yang 100, 99 tu 25%. Tak ada. Semua 3%. Betul ke tak betul? Cuba komen. Ke tidur belaka dah? Betul tak betul? Ke saja je kata betul? Betul tak betul?
Okey, ini saya dah cerita dah tadi. Okey, saya dah cerita. Tak perlu cerita. Sama je. Kita terus darab, yang lain convert. Betul tak betul? Hello? Betul ke tak betul? Tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Mungkin Cik Paramu tak ada pengalaman dekat bisnes lain. Okey, tak apa, tak ada masalah. Itulah saya nak cerita hari ni. Okey, ini adalah belian tim beli di negara-negara luar. Okey, so dia beli kita tak tahu pun. Tapi bonus masuk dalam USD. Sebab kalau Singapura US dollar lah. Kalau dekat UAE masuk cara dia lah. Tak apa, tak apa, tak ada masalah. Yang penting Cik Paramu faham sini. Jangan buat penat-penat pergi sana. Okey. So yang ketiga, konsep yang ketiga tiada pairing. Inilah orang takut pergi MLM. Nurul, kenapa kau buat MLM? Tak, Nurul memang business forever living, business multi level sebab networking. Tetapi dia punya konsep dia tak sama dengan multi level kat luar. Okay. So, kalau bisnes ABC, dia kena ada pairing. Macam lu cakap dah tadi, kiri kanan kena susun. Kalau tak sama flushing, tak sama tak dapat bonus pairing. Nampak tak? Okay, saya suka dulu business pairing ni sebab apa tahu? Sebab satu lagi saya dapat bonus hari-hari. Satu lagi saya suka menggerakkan otak saya supaya berfikir. So, satu lagi saya suka mengira lah. Bewi saya suka mengira lah. Sebab memang saya suka. Okey. Dalam forever living, tak perlu. You fikir berapa you nak income. Okey, tak perlu nak susun-susun. Dalam forever living, satu kaki bayar habis. Kan you cakap tadi, kalau ada 100 kaki dalam bisnes forever living, dalam bisnes kita, satu kaki hidup, 99 kaki mati, tak apa. Kalau bisnes MLM lain, 99 jenis tu, kalau ada 100 orang, 99 mati, tinggal satu mati. Mati. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah. Okey? So, kita tak ada kaki-kaki. Satu kaki bayar habis royalty. Ni 632 ni adalah royalty bonus. Okey? Level 1, level 2, level 3. Okey, kecilnya dulu 632. Tak, ada lagi 743. Ini cerita loyalty bonus. Yang tadi 25% tadi adalah bonus asas mula-mula. Okey? Lepas tu, kita tak ada konsep menindas. Okey? Menindas ni masuk apa? Kalau MLM lain, Cik Paramus cerita ni. Cik Paramus sekarang MLM lain. Kita buat sama MLM ABC tadi. Cik Paramus adalah downline saya. Dan sekarang dalam Forever pun memang downline saya. Betul tak? Okey. So duduk bawah saya. Tiba-tiba Cik Paramus jadi manager sama dengan saya. So Cik Paramus tetap bawah saya. Tapi bisnes lain, bila Cik Paramun sama level, nampak tak tangan saya? Macam mana nak tunjuk ni? Bila dekat sini, bila Cik Paramun sama level, lain-lain MLM ni, dia akan pergi side, duduk sebelah. Dia akan jadi anak derhaka. Saya yang melahirkan Cik Paramun, tiba-tiba dan naik jadi manager, duduk sebelah. Sebab tu dalam bisnes lain akan wujud macam gini. Saya akan benam Cik Paramu. Tak payah naik, tak payah naik, tak payah naik, tak payah naik, tak payah naik. Sebab apa? Bila naik saya rugi. Cik Paramu akan duduk di side saya. Okey? Tapi dalam forever living, walaupun sama pangkat tertinggi tidak akan terputus dengan downline. Saya melahirkan Cik Paramu tetap anak saya. Okey. So, untuk dalam forever living, kita ada tiket melancong 2 tiket. Nak bawa anak ke siapa boleh. Tadi saya cakap. Bonus tahunan USD tadi saya dah tunjuk gambar. Forever Living ada tabung kereta F2D. Forever to Drive ni adalah gaji setiap bulan. Okey? Selama 9 tahun yang saya cakap tadi. Okey? 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Total 9 tahun. Okey? 9 tahun macam mana tahun 10 auto renew lah. Sebab kita tim makin besar. Okey? 10 tahun mesti kita besar punya. Hmm. Okey. So ini dah kereta yang
3 tahun dibayar kerja 3 bulan, gaji dibayar 3 tahun. Selepas 3 tahun auto renew menjadikan 9 tahun. Tahun 10 auto renew. So, kalau you dapat 1,500, you nak beli apa pun belilah. You nak beli kereta ke, you nak beli rumah buat bayar 1,500. Contoh contoh. You planning, you ada income bonus 6,000. Contoh you ada gaji 1,500. 6,000, 3,000 aku nak masuk ASB. 3,000 aku nak joli. 1,500 aku nak bayar kereta. Nampak tak? Katalah kita ada 3,000. Income kita 10,000, 13,000. 3,000 aku nak bayar Alphard. Okey, 10,000 aku nak beli rumah 5,000, 2 biji, bayar 2,500, 2 biji. So habis 5,000. 5,000 ni apa? 2,000 aku nak beli emas. Okey, 1,000 aku nak belanja, 2,000 aku nak simpan SB, terpulang. Nampak tak? So you tak perlu tunggu pencen untuk dapatkan pencen. You tunggu dapat gaji. Okey, ada orang dengan duit 1,500 ke 3,000 dia beli van jenazah. Pun tak apa, tak ada masalah. Sebab tu orang forever ni kaya dunia dan akhirat. Macam gitulah. Gitu. Okay? Okay. So 3 kali percutian. Tadi saya tunjuk dah saya pergi Bangkok, saya pergi ni semua sama je semua. Okay? Kita pergi sana, pergi luar negara ni, bukan orang kata sampai airport, nak ambil Cik Mi duit belanja dalam sampul. Pergi beratur. No. Cik Mi nak pergi sana, dia dah kreditkan duit tu ke dalam akaun Cik Mi dah. Nak belanja sana perhabis pun tak apa, nak bawa balik sini pun tak apa. Sebab sana makan ditanggung. Makan ditanggung. Apa ke nama Allah Masa Mamat. Hotel 5 star. Nak pergi jalan-jalan, nak OOTD ke apa ke, tak kisah. Tak nak bawa beg pun, luggage nak bawa kosong. Nak pakai baju selas pinggang, tak apa. Sampai sana beli, dah kita dapat duit kan? Duit poket belanja. Faham? Kita bukan kaleng-kaleng punya duit belanja sampai 13,000. Okey? Itu duit belanja. Belum duit USD tadi. Bonus tahunan yang 634,000 USD. 230,000 USD. 100,000 USD. Okey? So, ini contoh yang kita pergilah. Okey, dia pusing-pusing je. Nama je Asia, tapi yelah, kalau dapat pergi Pattaya pun, ya Allah, saya pergi Bangkok tidur di Amari apa ke nama tak ingat lah. Memang mahal lah. Saya pergi di Mexico tidur di Allahumma salli Muhammad Moon Palace Resort. MOON PALACE Moon Palace Resort. You tengok duduk je tergelang terus dah katil. Turun je katil ada jacuzzi terus. Siapa nak tu boleh WhatsApp saya bagi gambar. Turun je katil boleh main jacuzzi terus. Order je dalam apps nak makan apa dia sampai. Kita Islam tak ada masalah. Dia dah bagi dah orang kata dia punya menu. Memang tak okey, alhamdulillah. Okey, jangan risau. Okey, so ini tabung dunia yang saya kata duit belanja dapat, bonus bulanan dapat, gaji dapat, bonus tahunan dapat. This is real business. Okey? Okey, ini cerita Nurul, dekat bisnes aku dulu ada passive income, ada active income, kat sini pun ada. Kat sini ada, you nak berapa you buat. Yang penting, ini cerita overriding tau. Tadi asas bonus 25%. Okey, overriding. Royalty bonus. Okey, you nak berapa you buat. Ni saya bagi contoh. Nurul, banyaknya 100K. 100K ni adalah harga kilang. Harga you bayar, kalau 48%, 100K tolak 48%. Berapa je you bayar? Sebab kena ingat dalam kepala kita, Forever Living satu-satunya bisnes multi level marketing yang bayar bonus daripada harga kilang. Harga asal produk bonusnya. Tetapi kita sebagai ahli membayar produk dengan harga ahli. No point system. Itu kena ingat. Sebab tu bila nak buat MLM, tolong kaji, kenal dulu. Okey, ini income suri rumah pada tahun 2023 waktu lockdown. Okey. So, dia join bulan 3, 2023. Sorry, bulan 5. Bulan Jun. Bulan Julai 11,000. Tak payah cerita banyak lah. Bisnes mana yang bulan pertama dah dapat 1,000 lebih?
Tak ada. Bisnes mana yang bulan ketiga dapat 5 angka? Tak ada. Betul tak saya cakap? Hanya ada di Forever Living. Kenapa Nurul banyak menor? Sebab tadi Nur balik-balik. Bonus dibayar daripada harga kilang. Kita bayar harga ahli. Harga kilang sikit pun tak ada rosak. Sebab tak ada convert daripada ringgit Malaysia kepada point system. No. Kita semua kira harga kilang. Faham tak faham? Faham tekan satu. Siapa faham tekan satu. Faham tekan satu sambil saya teruskan. Okey. Ini yang saya cerita. Bonus sekarang dulu, dia dia dulu dia bagi cek. Sekarang orang kita ni luar biasa bijaksana. Bila cek tu, dia mulalah kata, okey, ini adalah scammer macam-macam. Sebenarnya, lepas tu sekarang dia mulalah masuk kepada email. Nampak tak sebelah ni email? Dia masuk kat email, dia kredit terus kadar akaun kita. Macam gitu. Kita buat setahun, bonus contoh kita dapat bonus setiap bulan 6,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000. Okey? Ujung tahun kita dapat 153,000. Macam saya kerja kerajaan, contoh gaji 3,000. Setiap bulan dapat 3,000, 3,000, 3,000. Sekali, hujung bulan, kerajaan umur 6 bulan gaji. Saya dapat 3 kali 6, berapa? 369. 6 kali 3, kan? So, 18. 6 kali 3, 18 kan? Dah otak dah pun dah tak center, dah nak kira pun tak betul. Nampak tak? So, kita setiap bulan dapat bonus. Setiap bulan dapat gaji. Hujung bulan dapat bonus. Cuma yang membezakan saya dengan Forever Living, saya buat kerja kerajaan, bonus bayar ringgit Malaysia. Tetapi saya buat Forever Living, bonus bayar US dollar. Sebab tu, sebelum saya buat Forever Living, saya tak kena income tax. Selepas saya buat Forever Living, saya terpaksa kena income tax. 2021 saya dah kena dah income tax. Sampailah lah ni. Okay? So, orang kata, Nurul, aku buat bisnes dulu, boleh diwarisi Nurul. Okay, bisnes kita boleh diwarisi. Semua tim kita, semua kita punya Allahumma salli Muhammad, gaji kita, bonus kita. Tengok The best part nak share dengan semua orang, memang Forever is the best company sebab nama suami, sebenarnya sebelum ni nama suami, tapi bila suami dah meninggal tahun 23/8/2021, bulan 9 tu datuk, terus semua bisnes yang ada dapat atas nama suami, terus dapat di atas nama saya. Ini the best Forever, yang betul-betul namanya Forever, yang betul-betul orang kata diwariskan tu, itu memang betul real. Sebab saya pada tahun bulan 8 itu juga, saya dapat pencapaian 5 angka sebulan itu sampai sekarang, Masya Allah. Sebab saya rasa macam perjuangan ni perlu diteruskan walaupun suami dah meninggal dunia. Okay, Ibu, terima kasih. Banyak diucapkan the best part. Nampak tak? Dia juga boleh diwarisi. Okey, saya nak cerita pasal kenapa bisnes kita private. Ramai orang tak tahu. Okey? Sebab kenapa kita tak ada dalam, orang kata tak naklah buat Forever sebab kita tak ada dalam bursa saham. Sebenarnya sangat rugi. Yang pertama, kita rugi daripada point system yang kita bayar daripada harga kilang 25%. Betul? Sebab Forever Living ni adalah bukan public company yang mengutip dana daripada shareholder. Dia adalah private company. Okey? Okey ke? Unstabil? Okey tak suara saya? Sebab saya baca connection unstabil. Okey tak? Kalau okey, tekan okey boleh. Beritahu okey. Okey tak suara saya? Hello? Okey, Alhamdulillah. Okey. Sebab tu Forever Living tak ada dalam bursa saham. Kena faham Forever Living tak ada dalam bursa saham sebab Forever Living dia tak perlu pun pembahagian keuntungan pada shareholder yang berkepentingan. Malah orang yang duduk dalam bursa saham bukan ahli Forever pun. Okey, keuntungan Forever Living ni dia bahagi kepada kita sahaja, ahli-ahli yang berdaftar sahaja. Sebab tu, permulaan bisnes kita boleh dapat 60% terus. Okey, sebab kita punya.
kita punya private. Maknanya kalau bilik saya, you all tak boleh masuk. Macam gitu, private. Okey, di mana Nurul datangnya keuntungan Forever Living ni sampai boleh agih bonus ni sampai USD Nurul? Okey, faham eh? Saya terang dulu dan saya bagi cerita paling senang. Forever Living berada di 171 buah negara termasuk Bumi Mekah dan dia mengutip keuntungan 3% daripada setiap negara dan masuk satu tabung. Lepas masuk satu tabung, ujung tahun dia pecah. Lepas tu bagi keuntungan dalam USD. Okey, senang cerita. Kalau bulan tahun depan, bulan 12, 2026, kita nak pergi Turki contoh. Nak bawa family. So, kita dah menabung sekarang. Cukup bulan 12, kita buka tabung tu, kita pergi Turki. Lebih kurang itu je faham. Okay, so Forever Living pandai manage. Dia ada tabung. Okay. Okay, macam mana nak join Ali dah nak habis dah sikit lagi. Okay, pendaftaran seumur hidup. Okay, bayar RM90 saja. Okay, dapat boleh berniaga di 3 negara. Maksudnya kita boleh buka ID kita di 3 negara. Boleh membeli. Dan diskaun produk kita ada 5% saja. Ini bagi orang nak user produk atau tak suka duit. Atau duit banyak nak beli barang mahal. 5% je less. Tapi ada orang nak jadi VIP sebab apa? Dia nak produk besar. Dia nak untung besar. Okey, dia nak untung besar. 1630 ni bayaran kita dapat. Nanti saya tunjuk produk dia. So, kita hanya bayar 1630 one off payment. Okey. So, kejap saya tunjuk nanti. Okey. So, kalau orang nak RM90 ni, dia nak sihat, dia beli aloe vera mahal sikit. 110. Tapi kalau orang nampak, aku ni duit tak ada. Tapi aku perlu sihat sebab bila aku sakit nanti, duit aku makin tak ada. Okey. So, aku nak ambil RM81. Macam gitu. Okey. Okey, yang tu dia ahli VIP ni dia boleh daftar ejen di 171 buah negara, satu dunia. Tetapi ahli biasa ni tak boleh daftar. Nak bersin. Okey, maksudnya ahli biasa ni lesen L, tak boleh bonceng. Ahli VIP ni, assistant supervisor ni boleh bonceng. You terus jadi 1630 terus jadi assistant supervisor. Oh, besar dah tu. Kalau di syarikat kok, syarikat swasta tu gaji mahal lah tu. Kena jadi pekerja biasa. Okey. Bagaimana nak mula? Okey, saya bagi contoh. Saya cepatkan ni. Allahu Akbar. Okey. Okey, kenapa Nurul kata tadi jadi assistant supervisor? 60% dapat. Sebab kat sini you boleh dapat banyak keuntungan. Dari segi untung runcit saja pun boleh dapat banyak. Dari segi bonus pun you boleh dapat 20% banyak. Dari segi you punya daripada belian you punya 5% pun orang yang belum ada assistant, belum naik assistant supervisor, you pun dapat banyak. Okay? Kalaulah you duduk di untung runcit, satu barang you dapat 30%. Nampak tak? Harga aloe vera 11679, you tolak less 30%, you dapat sebotol RM35.03. Mana ada bisnes kat dunia ni, you boleh jual barang, you punya untung RM35. Tak ada. RM2, RM3 ada. So, kalau 10 orang beli, you dah dapat RM350 masuk poket. Sebab you punya, ni dah cerita commission you hari-hari. Okay? Tanpa pairing. Kalau business pairing, you kena ada pair baru dapat hari-hari. Ini tak. You boleh buat seberapa banyak you boleh buat hari-hari. Terpulang. Okay. Kalau you dah assistant supervisor, you nak dipanggil VIP juga. You nak juga. Dia pun nak juga. You akan dapat satu VIP sign up. You dapat 5, 3, 6. Kalau 4 orang, you dapat 2,000 lebih. Nampak tak? Kalau rumah you sekarang, kena bayar 1,500. So, 1,500 bayar rumah, 500 you punya masuk kocek. Masuk poket, you boleh beli apa saja, barang dapur. Nampak tak? So, sama juga. Kalau you ada ahli tim, dia beli satu produk yang belum assistant supervisor, you dapat RM29, 20 sen, satu botol. Sebab 11675 harga asal produk, 11679 harga asal produk darab 25%.
You hanya beli tadi RM81 saja. Sebab tu you dapat RM35. Dan 116.75 you akan dapat RM25 bonus masuk akaun. Darat 10, 295. Kalau you campur 295, 2147 campur 350, berapa you dapat? Hampir RM3,000 sebulan. Okey ke tak okey 3,000? Okey lah sebab saya tak ada duit. Nampak? Okey. So macam mana dulu nak dapat 30%? Okey. Sekarang ada promosi. Kena ingat dalam kepala. Kita tak perlu modal setiap bulan. Kita hanya beli sekali je seumur hidup tanpa perlu maintain sale setiap bulan. Okey, kena ingat macam Nur cakap tadi. Untuk bisnes lain yang nak dapat besar, persen bonus dia, dia kena modal besar. Sebab tu Nur kata, think big, start small. Sinilah kita start small tapi kita boleh fikir 60% keuntungan kita yang sangat besar kita boleh dapat. Faham tak maksud saya? Sebab tu saya bagi tajuk ni, think big, start small. Okay? So, okay, Nurul, macam mana Nurul? Okay. Think big. Kita start murah saja. Setiap produk yang kat tepi, tengok, smart saving. Okay? Tengok, dia punya ni habis sampai 31 Disember 2025. Okay? Maksud Nurul. Sekarang bulan 11 ambil. Sebab apa? Ini bergantung kepada stok masih ada. Kalau tak ada stok, promosi ni, you terpaksa bayar 2147. Bayaran ini 2147 ke 1613 ke 1617 ke, you boleh pilih mana-mana. One of payment lifetime you tak kekal dapat 60%. Jelas tak? Sini Tang kena faham sikit. You akan dapat percuma botol kuning yang banyak kebaikannya. Tu saya tulis dah situ gambar. Percuma sebotol aloe vera gel bernilai 116. Faham tak? Faham tak ni? Dah nak habis dah, tak ada dah. Sini saya nak faham. Sebab ada orang kata, Nurul, aku tak ada duit Nurul, 1613 tak ada. You kena ingat, bila you sakit, sekarang kita dah tahu kita ada nyakit. Tapi tak apalah kita kedekut duit. Macam saya dulu bermula dengan 18, ASB saya ada 2,000 saja. Lillahi ta'ala, 2,000 saja. Saya ambil 1,800 senyap-senyap. Okay, tanpa suami saya tahu. Okay, so saya ambil 1,800. Sebab saya fikir, kalau saya tak ambil 1,800, saya akan susah. Do or die. You nak do malam ni atau you nak die? Itu keputusan di tangan awak. Okay, so apa yang saya sharing malam ni adalah, ini adalah peluang you. Sebab, you pilih je 1631 ke mana-mana yang you suka dalam ni, one off payment. Lifetime. Bulan depan Nurul, bulan ni aku dah ambil, bulan depan aku tak nak ambil. Aku ada dah. Tak apa. Jatuh tak Nurul 60%? Tak jatuh. Dia tu Nur kata, 100 MLM kat luar sana, 99 tak sama kita. Kita satu lain. Memang special case kita. Jelas tak? Faham tak? Kalau faham boleh tak tekan ramai-ramai satu? Supaya faham apa yang Nur maksudkan. Kalau tak faham, Nur boleh ulang-ulang 4 ni. Jangan sayang duit. Sebab apa? Bila you sayang 1613, sedangkan you dapat produk bernilai 2,147, you kena ingat. Kebas you mungkin pergi ke IJN. Hari ni sayang 1613 ataupun 1,660, mana satu you nak? You sayang, IJM you kena 16,000 baru masa tu terduduk. Okay? Kita perlu sihat untuk bekerja. Kita perlu sihat untuk orang yang kita sayang. Tetapi kita nak sihat, kita tak mampu nak beli tiap-tiap bulan. So, kat sinilah kita dapat sihat, kita dapat bonus, kita mampu beli balik kesihatan kita. Betul tak betul? Betul kan? Okay. So, habis. Habis dah. Okay, habis dah. Okay. Boleh balik kepada balik. Boleh balik kepada siapa yang bagi. Kalau Nurul lah. So ambil peluang. November hari ni berapa bulan? Esok 18. So you kata Nurul bulan 12 is okay. Tak ada masalah. Nurul okay je. Tapi kena ingat.
date tu tidak menunjukkan you all ada stok. HQ ada stok. Kalau HQ ni dia punya, yelah syarikat. Kadang dia kata okey, stok dah habis, dia tukar. Mungkin harga 16 jadi 18 macam dulu. Terpulang. So hari ni ada peluang, rebutlah. So apa yang kamu dapat daripada sini adalah 60% profit bukal macam founder. Founder yang duk kaya, yang tengok kaya macam-macam, siapa ke nama tu, Allah maksud siapa yang Datuk Vida tu, dia memang dah kaya. Tapi modal dia berapa? Dia nak buat barang, dia nak packaging, dia nak cari kilang, nak cari pekerja, nak buat marketing, semua ada. Kita ni 1613, 1660. Terus dapat 60% macam founder. Okey? Jangan takut untuk bermula, jangan takut untuk berubah sebab kita banyak support. Okey? Okey, so saya stop share dulu. Okey, siapa boleh ambil gambar ke Kak Pidah? Kak Farida Aziz ke? Okey. So, saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Saya memang mulut saya lepas-lepas sikit, minta maaf tapi tak ada niat dalam hati. Saya cuma berniat untuk buka semua minda yang Forever Living ni adalah the best business yang you tak perlu pening. Kalau lah memang tak ada duit, bukan alasan untuk bermula. Bukan alasan untuk bermula. Kita, macam saya kata tadi, kita kena ubah nasib kita. Kita adalah arkitek masa depan kita. So, arkitek tu macam mana? Nak bina bangunan kan? Nak bina bangunan. So, macam kita, nak bina macam mana? Kita nak jadi benda tahun depan. Kita sekarang dah sempit, adakah tahun depan kita nak arkitekkan hidup kita dengan terbelit? Nampak tak? Hari ni kita kebas, adakah kita nak, tahun depan kita nak stroke? Mungkin kata-kata Nurul ni sangat, orang kata, Nurul ni apalah. Tak. Nurul cuma nak share, Nurul nak cakap yang produk kita sangat bagus. Kalau tak bagus, dia tak ada di 171 buah negara center. Okey, sebelum Nurul habis, minta maaf dan kita sudahi dengan surah Wal-As. Okey, so back balik siapa yang WhatsApp, bagi link kalau nak tanya boleh tanya. Okey, Assalamualaikum.